Pertama sekali terima kasih kepada pihak media. Hari ini tujuan kita buat press conference ini adalah bertujuan untuk memulakan tindakan saman lah atas fitnah yang telah dilakukan oleh Ahmad Faizal bin Sulaiman aka Sky, ya, melalui sebaran fitnah daripada akaun TikTok beliau yang dikenali sebagai Anarchy 7 Sky. Jadi tujuan kita buat press conference ni sebab kita telah menyerahkan salinan notis tuntutan undang-undang bagi pihak anak guam saya, Puan Rogayah binti Hanifah ataupun lebih dikenali sebagai Madam G, dan juga bagi pihak Puan Nur Zaidah binti Hanif atau juga dikenali sebagai N, kepada Sky atau Puan Ahmad Faizal bin Sulaiman secara serahan tangan pada 15 Mei 2025 untuk menuntut beliau agar membuat permohonan maaf ke atas tuduhan-tuduhan fitnah, mengaibkan, menjatuhkan reputasi dan mencemarkan nama baik anak-anak guam kami. Walau bagaimanapun, pada hari yang sama beliau dengan angkuh dan sombongnya mengeluarkan kenyataan secara live juga pada waktu itu, enggan untuk membuat permohonan maaf dan mencabar pihak kami untuk teruskan dengan tuntutan undang-undang di mahkamah. Jadi itu serba ringkaslah ya tuntutan press conference yang diadakan pada hari ini. Dan tujuan dibuatnya adalah untuk membersihkan nama baik anak-anak guam pihak kami yang telah dituduh dengan pelbagai tomahan, kecaman, panggil mereka sebagai pengkhianat dan kata-kata yang tidak manis lah. Jadi untuk sebarang soalan kita bukalah kepada media untuk ditanyakan. Kronologinya, permulaan kes ini adalah pada penghujung April, ya, 30 April, apabila tiba-tiba beliau merasa tidak puas hati dan merasa ada pihak di dalam grup pihak anak guam kita ni sebelum ni merupakan penyumbang dana untuk program amal bermula pada bulan Disember tahun lepas. Jadi pada waktu itu anak-anak guam pihak kami ada bagi sedikit sumbangan lah kepada pihak Sky ni. Katanya Sky ni ada buat program amal untuk anak-anak istimewa. Betul tak? Puan. Jadi apabila sumbangan dah diberikan beberapa kali sehinggalah pada bulan 3 pada bulan 3 pada waktu last kali pada bulan Ramadan lah untuk infak Ramadan, tiba-tiba anak guam kami merasa agak sangsi lah sebab dia persoalkan bukan apa. Kita tanya, kalau pertubuhan amal sepatutnya sumbangan disalurkan kepada NGO yang berdaftar, tapi sekarang ni setiap kali sumbangan diberikan melalui akaun personal dia. Okey, jumlah sumbangan lebih kurang yang dikumpulkan oleh pihak Madam G daripada bulan 12 lebih kurang berapa, Madam? 2,000, 3,000, 3 ke 4,000. Tapi dia tak ambil sekali harung lah, maksudnya 500 untuk program ni, betul 500 lagi untuk program lain, dan begitu juga dengan Puan N. So pihak mereka ada bertanya kepada salah seorang staff kepada Sky ni, mana apa itu bukti yang betul ada pertubuhan amal. Jadi daripada situ yang mencetuskan trigger dia marah tiba-tiba. Daripada situ, dan dia kata pihak anak guam kita ni pengkhianat lah, nak cuba buat nak tikam dia dari belakang. Itu puncanya. Saya tak boleh ceritakan lebih lagi apa-apa yang detail tu, tunggu saman. Seorang 3-4 ribu, sebelah sana pun lebih kurang macam tu. Anak-anak tu yang mungkin tadi dia buat live dan dia tak nak minta maaf. Kita dikira sebagai untuk tindakan untuk teruskan. Ya. Sebab kalau ikutkan anak guam kami, dia enggan untuk besar-besarkan kita. Kita dia minta maaf dan kita boleh tutup kes. Tapi dia enggan, dia makin ego, makin semakin melampau lah selepas tu. Jadi tak apalah. Kita akan filekan saman ke mahkamah. Ya. Okay, pada asalnya, pada awalnya kita mahu tahu pertemuan dan bertanya selepas sebenarnya baru bertanya tentang ya. Asalnya macam mana nak boleh bagi
ikut dulu, cari dulu untuk berikan semua tu. Okey. Sebelum bertanya. Okey, Madam boleh cerita tak macam mana Madam boleh kenal dengan Sky? Lebih kurang. Saya boleh bertempat dengan dia. Better Madam sendiri bercakap. Saya melalui ruangan TikTok. Saya tengok, saya fly betul tu, saya tengok konten dia live dengan anak-anak istimewa, anak-anak syurga. So saya kalau dekat live tu kita panggil gift lah. Saya mau tu bagi dekat diorang, Sky tu sedikit je. So dalam about sebulan macam tu, tergerak hati sebab dengar dia ada nak buat sumbangan lah, macam apa yang kita panggil, sumbangan lah dekat yang memerlukan macam program aktiviti. So dia masukkan saya dalam grup bulan 12, 23 bulan 12. So ada dua program ke Kelantan, satu program di Seksyen 30 Shah Alam. So saya memberi sumbangan lah dekat situ 25 dan 26. Untuk program ke Kelantan saya tak ikut. Masa tu saya macam kita aktiviti lah, satu aktiviti yang sihat kan, macam saya ada aktiviti dan dia terus tak lama dalam 2-3 bulan macam tu lah. Tapi hanya 2 program lah yang saya ikut, lain saya hanya di belakang dan saya pun tak aktif dalam grup-grup tu. Saya hanya memberi sumbangan dan melalui admin saya rapat dengan admin yang sebelah saya ni lah, admin masa tu lah dengan grup Sky ni. Di situlah dia kita career serak macam yang masa infak Ramadan. Sebab sebelum saya pun bukan amount yang besar sebenarnya, sebab saya ikhlas macam itu. Kita macam saya tak bertanya, saya cuma bercakap lah, saya bercakap. Dan dia selalu dia tak direct menjawab, dia hanya kalau melalui live ke, dengan kalau bersama live dia cakap di bawah satu organisasi dan akan ditubuhkan, tapi belum ditubuhkan. Itu je lah dari saya. Kanan tu pelaksanaan dengan aktiviti tu dibuat, cuma yang infak Ramadan tu ada kan puan, cuma senarai nama lah, tidak termasuk dalam. Maksudnya untuk infak Ramadan tu beliau tak masukkan nama Madam sebagai salah seorang penyumbang. Sebab kita dapat tu daripada pihak admin, kita di-share kan, ada senarai nama, tapi untuk Madam G punya nama sebagai penyumbang tu tak ada kat situ. Sama fitnah. Ini sama fitnah. Belum. Ini sama fitnah sebab dia sekarang ni dia lebih kepada setiap hari tu mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang buruk lah, statement yang buruk kepada anak guam. Jadi itu sebab dia nak stop lah benda tu. Antara yang okey lah, saya bagi sikit lah ya. Kalau untuk Madam G ni, dia bagi tahu dia pengkhianat, okey, tak ikhlas, suka nak tikam belakang dan ada komplot kononnya nak menjatuhkan dia. Dan bagi pihak NOL lagi ni lah, lagi kira lagi tertanishnya tu lebih hebat lagi, sebab dia bagi tahu dia menuduh N ada berkedudukan dengan orang lain. Lepas tu N ni sanggup berjumpa dengan musuh-musuh dia untuk jatuhkan dia. Benda tu tak wujud pun. Dan juga memanggil perkataan yang tak elok lah. Perkataan tu saya tak nak sebut lah, tapi memang tak sepatutnya dikeluarkan, disuarakan di live. Jadi itu sebab dia orang dah tak boleh tahan, sebab hampir setiap hari dia akan keluarkan statement yang menyakitkan hati, mengaibkan macam saya cakap tadi. Jadi langkah terakhir adalah untuk stop dia daripada terus bercakap benda yang bukan-bukan. Kita kena saman lah. Saya pun lebih kurang macam Madam. Saya kenal dalam bulan 12 juga. Saya kenal pun dari TikTok, and then dia kata kalau siapa nak jadi ahli dia kena beli t-shirt saja, and then dapat jadi ahli lah. And then saya beli 3 masa tu. Dan saya terus dimasukkan dalam grup admin dia lah. Grup besar dia. Okey, lepas tu macam dalam bulan ni. Lepas tu macam saya ni macam dia banyak minta bantuan dari segi kewangan.
Walaupun saya berkenal, saya pun tak tahu kenapa saya boleh bagi pinjam. Sebab yelah, dia berlandaskan macam kita bagi dia buat amal-amal macam tu. So bagi saya yang ni macam orang ni baik macam tu lah. Tapi saya tegas kat sini, walaupun dia pinjam saya, dia bayar. Saya tak pernah ukit perkataan tu yang seperti yang dia cakap sekarang ni lah. And then tak masa ada pergi Kelantan. Sebelum pergi Kelantan, tiba-tiba saya dimasukkan dalam grup admin. Saya admin dia lah, salah seorang admin dia. And then lepas tu lah jadi admin. Punca yang dia macam marah dengan saya sangat ni sebab sebelum puasa saya macam nak tarik handbrake, nak senyap-senyap tarik handbrake sebab saya nak keluar dari grup tu. So saya memang tak peduli lah grup tu dia nak buat apa ke apa. Saya just diam. Tiba-tiba saya dengar dia cakap saya pengkhianat. Tu je. Masa berapa bulan puan? 29 kan? 30 hari bulan 4 dia naik live saya 29 dia provok. 29 tu dia provok saya. Dia naik live kawan saya. Masa tu saya dekat live tu saya dah serahkan dekat Puan Rizma. Dia kata, aku dengar kau cerita dekat orang aku ada hutang kau lagi. Saya cakap, mana ada cakap kan? Ada bukti tak? Saya cakap, ni aku dah tahu dah ni siapa yang cakap. Cik Da dia. Cik Da tu salah seorang admin kita orang juga. Ada 4 dalam tu. And then saya cakap, tu tanyalah Cik Da apa nak kena dengan aku. Okay, tak apalah, besok aku cerita. Tiba-tiba besok tu 30 tu dia terus macam ni pengkhianat. Dia kata tikus semua benda. Tu je lah. Sampai sekarang. Circle saya tu circle saya yang sangat sihat lah sebelum ni. Tadi saya kata ada yang bertanya sebab cara saya tu saya buat live tu tak seperti sebelum lah. Sebab dalam dalam mind kita benda ni kusut. Benda ni terlalu kusut buat saya sebab macam mana ya, macam saya cakap tadilah kita baca, kita nak buka TikTok pun satu ni sebab kita tengok orang panggil kita macam mana kita orang panggil, tiba-tiba orang panggil pengkhianat, hati jahat, hati busuk kan. Sedangkan orang-orang yang tak kenal kita, orang yang kenal pun mungkin dah macam tak sangka, you baca komen-komen dah, tak sangka pula madam ada, madam bayar. So semua benda tu kita rasa bila orang yang saya yang sejenis dah ada saya punya ni sakit saya, so kita keep overthinking benda-benda yang banyak terjejas saya punya emosi dan kesihatan saya very drop sangat-sangat. Jadi saya rasa cukup sampai di sini dahulu. Saya bagi tahulah kita akan teruskan dengan tindakan sama sebagaimana as he wish. So kita tunggulah tindakan selanjutnya. Terima kasih.